Ajar Juru Datuk Seri Mimi Wan Dawang. Kita persilakan Abi Abdullah. Kali Farah dapat demo untuk rakamkan lagu Gembira Hidup ini, Farah rasa seronok sangat sebab akhirnya tak, so, macam ini adalah salah satu daripada lagu yang memang di jiwa Farah lah. Setiap lagu yang berada dalam soundtrack ni mempunyai kekuatannya tersendiri dan penyanyi-penyanyi yang melibatkan diri dalam soundtrack ni pun memang nama yang cukup besar. Di sini ku nyatakan semua cerita kehidupanku, telah tempuhi hidup yang sukar ku terima. Hello, hai, saya Farah. Jangan lupa kepada anda semua dapatkan kayangan The Soundtrack di pasaran sekarang ini. Sebenarnya artis-artis yang saya pilih dalam album soundtrack ni, saya telah bayangkan artis itu. Ya, because setiap lagu yang saya buat berdasarkan range artis itu sendiri. So apabila saya katakan saya buat lagu untuk Siti Sarah, so saya dah ikut range Siti Sarah. Dan setiap feel dan setiap melodi yang ada dalam album ini adalah feel dan melodi yang saya dah kenal siapa yang boleh nyanyi untuk lagu itu. Yang selebihnya saya rasa Tengku Mimi lebih memahami kehendak untuk lagu duet ini. Saya rasa lebih sesuai lah kalau cerita cinta tu kita duetkan kan. Untuk nyanyi duet ni pun bukan senang. So saya tengok kat situ kesesuaian dia ada. Lagu Shazzy dalam soundtrack kayangan ni bertajuk Perluka. Shazzy bersyukurlah kerana Ajay pilih lagu Shazzy untuk soundtrack ni. I think it's a very good pop album. Bagi saya album ni memang kata very sellable lah. Pasal memang menampilkan banyak artis yang terkenal. So kita orang sebagai artis yang baru nak naik ni very honoured lah. Tajuknya kayangan pasal it is about perempuan ni tiba-tiba dia di tempat lain dan perasaan dia masa tukar dan rasa macam kat alam kayangan kalau dia rasa macam dia dan juga kalau macam bagi watak Fazura dalam cerita ni nak bercinta dengan Teguh Amir tu macam berada dalam angan-angan sajalah, angan-angan di kayangan. Jangan lupa menyaksikan kayangan The Movie yang akan keluar pada 9 Ogos tahun ini. Itulah dia, surprise pun dah tak ada. Filem kayangan antara pelakon-pelakon dia Fazura, ada Teguh, Zaki Azwar, Eja, Dinas, Nazril, Idros dan ramai lagi sebenarnya. Anda semua nak tahu, kenalah pergi tengok filem itu sendiri, kemunculannya pada bulan Ogos nanti. Dan jangan lupa bila nak beli soundtrack ni nanti, beli yang original. Ingat-ingat kalau tak beli original hanya cubit. Penat diorang buat cerita ni semua.